Kat sini ada tak yang sama macam Cantik jenis tak boleh rumah berhabuk? Dulu Cantik tak nak beli benda alah ni sebab harga dia ratus-ratus, bahkan ada yang ribu-ribu. Tapi kalau cek dekat beg kuning Cantik berapa harga robot vacuum ni, korang memang terus akan grab, percayalah. Lepas tu cara guna ni senang, kita tak perlulah connection dekat phone, terutama akak-akak yang tak nak susah hati. Yelah sebab kita ni bila dah berumur macam malas. Sekarang ni terlampau canggih orang kata. Yang ni akak just tekan, dia hidup. Padam, dia akan turn off lah. Okey, bahagian belakang macam ni. Yang ni semua kita boleh cabut. Lepas ni Cantik akan tunjuk macam mana dia bekerja dekat rumah ya. Kalau korang beli ni, korang memang dah dapat kabel charging. Lepas tu jom kita tengok bahagian dalam dia. Selepas 1 jam je dia bekerja dekat rumah Cantik. Korang boleh tengok seberapa kotornya. Allahu Akbar. 1 jam je korang. 1 jam, pada rumah ni hari-hari Cantik sapu ya. Sangat membantu. Tapi yang terpenting, harga bukan ratus-ratus, bukan 60, bukan 70, bukan. Korang cek dekat beg kuning sekarang, lepas tu korang tengok macam mana cara benda ni menyedut semua habuk satu rumah. Cantik letak serbuk daripada biskut. Korang nampak? Sekali dia jalan je, serbuk daripada biskut tu bersih. Lepas tu bila korang nak pindah-pindah, just off, tekan and off-kan lagi, dia terus bergerak. Yang ni memang dia akan masuk ke celah-celah rumah tau. Macam bawah kerusi, bawah almari. Kalau memang bawah tu dia ada lubang lah kan, memang dia akan masuk. Korang diamkan je bagi dia kerja. Memang semua habuk-habuk yang kita fikir kita tak nampak guna mata tu, habuk tak ada, dia akan sedut korang. Terutama kita ni perempuan, terkadang rambut gugur kan, atau anak-anak lepas makan tu ada je lah habuk-habuk sebut-sebut daripada makanan yang dimakan tu tertinggal. Robot vacuum ni akan bersihkan. So korang yang nak grab di beg kuning Cantik sekarang, jangan tunggu lama.